Selamat datang ke rancangan Kenali Dialek Kita. Hari ini, kita akan mempelajari dialek negeri Perak. Oleh sebab, dalam dialek Perak ialah ata. Ata. Contoh ayat. Ata budak tu nakal berbenar. Awak marah le. Tidak lurus atau tegak. Dalam dialek Perak ialah henyot. Henyot. Contoh ayat. Kamu janganlah kacau mak potong kain, nanti henyot. Marah dalam dialek Perak ialah meto. Meto. Contoh ayat. Pak Cau meto pasal motor baru dia kena curi. Lempar dalam dialek Perak ialah lesin. Lesin. Contoh ayat. Tadi teman nyari nak kena lesin dek Yub. Sedikit demi sedikit dalam dialek Perak ialah unte-unte. Unte-unte. Contoh ayat. Dia nak kahwin tahun depan, tapi dah unte-unte buat bunga telur. Sekian dahulu rancangan Kenali Dialek Kita. Terus hayati keunikan dialek Perak dalam episod yang seterusnya.